Assalamualaikum, anda semua bersama Kak Echa. Okey, hari ini kita nak kongsi adakah anda dah dapatkan koleksi untuk hari raya? Kalau belum, tengah fikir apa? Sama ada anda nak beli baru satu ataupun bawa barangan lama anda untuk tukar kepada barangan baru. So trade in hari ini untuk 916, kita nak kongsi dengan anda RM550 per gram. Okey, kalau kita kira-kira, kalau katalah anda beli pada tahun lepas, anda dah dapat keuntungan sebenarnya untuk setiap gram. Okey, sebab tu kita nak minta anda, kalau boleh anda nak dapat koleksi baru hari raya, mesti kita nak dengan barangan baru. Mungkin tahun lepas temanya lain, tahun ni tema lain, jadi anda kena terus tukar. Ramadan sale bila nak start Kecha? Dah start dah ni, start dah ni. Jangan lambat-lambat. Apatah lagi untuk dapatkan sampul duit raya sangat-sangat limited. Okey, dengan pembelian RM5,500 ke atas untuk satu receipt. Okey, nampak tak? Kita punya sampul duit raya ni memang cepat sangat nak habis tu. Cepat tu lah anda kena kemari cepat-cepat untuk bawa barangan lama anda. So kalau barangan lama, mutu emas apa yang kita boleh orang kata dapatkan cash, pulangan cash, ataupun kita nak dapat tukar barang baru. Anda boleh bawa apa saja koleksi barangan kemas emas anda bermula pada emas 375 sehingga 999. Kalau ada gold bar 999 tu nak tukar barang kemas boleh, diamond tukar emas boleh, emas tukar diamond boleh. Nampak? Mudahkan berurusan dengan habis. Jadi anda boleh terus datang ke bilik pameran. Kecha, kalau saya kata ada juga sebenarnya. Tunjuk daripada jauh boleh? Tu. Ada juga. Okey, tak tahu juga apa barangan yang anda inginkan ya. Okey, so kita kongsikan dulu harga emas pada anda. Kami berikan potongan RM12 per gram dengan harga emas pasaran hari ini emas 999 RM750 per gram. Bermaksud selepas potongan RM12 per gram RM738, dan juga emas 916 ini harga pasaran RM700, maafkan saya, RM700, potongan RM12 per gram RM688. Okey, emas waktu berapa ni? Syasha sempat tak dengar Kak Syah kongsikan? Trade in berapa cash? Okey, nak cari untuk baby ada. Kecha ada tiga bentuk bangle. Sekarang kan ibu-ibu dah pakai barangan warna tuna, warna putih, white, betul tak? Untuk baby pun ada. Okey, untuk baby pun ada. Okey, so untuk trade in dan juga trade cash 916 ke Jana nak tahu? Kalau 916 RM550 per gram. Okey, nak cari untuk baby okey. Okey, iaitu Maria, iaitu sebenarnya tadi ada dekat kawasan Bangle, cuma Kak Echa tak ambil saja. Saya minta maaf tapi saya kurang pasti adakah saiz SL ataupun tidak. Ada upah ke Kak? Yes, harga yang saya sebut adalah harga emas sahaja. Setiap barangan mempunyai upah yang berbeza mengikut koleksi barangan tersebut. Potongan 30% untuk apa? Potongan 30%? Koleksi apa potongan 30%? Boleh saya dapatkan? Okey, adakah harga barangan-barangan terpilih potongan RM30 ke 30%? Mana satu Ira? Okey, so kongsikan live ini. Kita nak kongsikan anda koleksi barangan yang klasik. Sebab ada orang yang mungkin nak trade in barangan lama dia, tapi dia masih nak kekalkan koleksi-koleksi barangan yang menggunakan orang kata motif-motif bunga yang nampak lebih klasik. So saya ada gayakan sebentuk cincin terbaru, seutas rantai tangan. Okey, so ramai yang request Stella yang lebar-lebar, semua dekat tangan Kak Echa sekarang. White gold 750 berapa tolak? Berapa tolak? Maksudnya trade in 750 ke? Kalau trade in emas 750 sama ada warna rose, yellow ataupun white, RM450 per gram. Okey. Bangle share a few design lagi. Boleh sebentar. Bagi Kak Echa kongsikan barangan Kak Echa peragakan dahulu, ataupun saya terus kongsikan barangan yang anda request. Okey, mana satu? Okey, kita kongsikan koleksi rantai. Rantai leher Kak Echa ni sebenarnya panjang 85 cm. Dengan ketinggian saya, tadi saya pakai panjang ni sini. So kalau saya pakai panjang ni, mungkin anda tak nampak dekat dalam live, so saya pendekkan sedikit. So anda boleh tengok detailing rantai ni. Emas 916, nak nampak lebih dekat, dia ada pasangan dengan bracelet. Okay, ini adalah koleksi rantai yang Kak Echa pakai. Design yang sama, high polish diamond cut. So beads dia tu berbentuk sedikit oval. So untuk rantai Kak Echa pakai ni, harga dia adalah RM39,500. Ini dia. RM39,500, 54.19 gram, panjang 85. Jadi kita matchingkan dengan pendant terbaru kita, gold 916, dengan dua kombinasi warna. So ada lagi nampak orang kata vibe klasik dia sebabkan design bunga yang ada. So untuk pendant RM14,632. Okey, berapa RM? Mili white gold ada stok size S tak? Mili white gold, bangle ke? Kecha cuba lihat kalau ada, kalau tidak ada saya akan bagi tahu ya. Okey, so ini koleksi rantai. Untuk earring, nampak tak earring klasik yang saya peragakan ni? Ada dua kombinasi warna. So, okey, minta maaf untuk Mili tidak ada di Habib KL Ismall. Kak Echa sekarang ada di Habib KL Ismall, okey? Ada? Oh, ada pula katanya.
Kejap ya, kita tengok saiz S ada ke tidak ya. Okey, so yang ini RM5,170. Swasta boleh trade in ke? Swasta, Jana, swasta adalah emas 375. Ya, hari 375 gold kita terima dengan harga trade in ataupun trade cash RM225 per gram. Saiz S itu. Sebab mili ni shawl ada pelbagai orang kata kelebaran dengan potongan yang berbeza. Tapi Kak cari satu which is memang warna putih saiz S. Mungkin itu yang anda inginkan. Okey, seterusnya sebentuk cincin. Nampak tu dia punya detailing macam kerawang-kerawang lebar dan bunganya timbul di tengah. Okey, so sangat selesa untuk anda peragakan. So anda pakai dekat mana-mana jari pun sangat sesuai. Okey, so untuk cincin Kak Echa peragakan di tangan kanan saya sekarang ni. Okey, di tangan kanan saya sekarang berharga RM3,005. RM3,005 bersaiz 12, 4.14 gram. 4.14 gram, nampak tak? Pakai yang ini pakai sebentuk je dekat sebelah tangan. Dah cukup dah. Okey. So ini adalah koleksi emas 916. Nak racun apa hari ni? Tak ada, mana ada racun. Kak Echa kan kongsi-kongsikan koleksi yang terbaru untuk anda rayakan pada hari raya nanti. Salam Echa. Waalaikumsalam Nazatul. Berapa R906 hari ni? 906 lepas potongan RM12 per gram, RM688. Terima kasih Echa, sama-sama. Milih yang ini, betul tak? Shawl. Shawl dengan Kak Echa lagi ke? Sebab ini size S. Okey, yang ini dalam berat 20 gram. Bukan dalam berat, memang tepat-tepat 20 gram. Okey, RM14,551. Sebab dia ada banyak jenis, ada yang high polish dan sebagainya untuk warna white tu. Tapi saya dapat yang ini sahaja buat masa sekarang. Betul, okey. Kalau shawl kat mana? Sekarang ni Kak Echa dekat Habib KL Mall. Okey, so nak kongsi anda tips dia. Anda kena lurutkan begini, dengan penuh kasih sayang. Pakai macam tu je. Jangan ditarik-tarik untuk memerikan dia ya. So ini adalah size S. Ada dekat mana? Habib KL Mall. Berat 20 gram, RM14,551. Kak Echa, favorite baju Kak Echa yang tradisional brand apa? Selalu Kak Echa pakai baju lawak. Nak satu itu kena PM tepi. Tak boleh dekat sini ya. Okey, seterusnya kita nak nampakkan lebih klasik lagi apabila ada juga bermotifkan bunga-bunga. Dia macam kerawang tapi dia nampak moden dekat bahagian potongan. Potongan diamond cut dengan dua kombinasi warna menggunakan box clip serta dengan safety lock kiri dan kanan. So untuk rantai tangan solid ini seberat 60.72 gram, 60.72 gram, RM43,785. 43,785, panjang 17.5 cm. Okey, I cari Kak Aziz tak ada. Okey, Kak Aziz tak ada shawl? Dekat sini ada. Nak tengok Cecilia bangle Kak Echa? Cecilia. Ni. Lebar ni ke? Sebentar, stay tune je, kita tunjuk ya. Anda kongsikan live ini dulu. Okey, seterusnya adalah Stella. Ramai yang minta Kak Echa reviewkan untuk Stella. Sebab Stella ni ada pelbagai orang kata saiz kelebarannya. Yang ini juga yang terbaru. Anda boleh tengok pada tepi dia. Dia berdesign dengan tepi dengan 3 kombinasi warna. 3 kombinasi warna. So bangle yang Kak Echa pakai ni, dia adalah bersaiz M. Bersaiz M, solid 51.86 gram. 51.86 gram, 37,487. Lepas live Kak Echa ni, apa kata pergi tele? Apa barangan lama yang kita nak tukar untuk dapatkan sebentuk bangle Stella ni, okey? Dengan berat 51.86 gram, 37,487. Cantik ya, betul cantik. Harga berapa hari? Nak tahu harga trade-in juga. Okey, solid must have. Okey, nak tahu harga 916 ke? Lepas potongan RM12 per gram, emas 916 sekarang ni RM688. Harga trade-in 916 RM550 per gram. Okey, so bila dah ada rose yellow white untuk Stella collection, anda tengok detailing dia dengan potongan diamond cut dia. Kita pakai sebentuk cincin Stella adjustable tapi yang ni tak ada white. Kita ambil rose dengan yellow sahaja. Yang ini sekitar harganya adalah RM5,363, 7.39 gram bersaiz 10. Bersaiz 10. Okey, so Stella sudah, yang klasik pun sudah. Nak tengok bangle Stella lagi yang terbaru. Sebelum ni kita keluarkan dia seperti satu layering macam ni je. Now dah ada double So dengan 3 kombinasi warna, anda boleh lihat ketebalan untuk bangle Stella ini. Okay, so ada 3 kombinasi warna. Dekat tangan Kak Echa adalah size S. So kalau pakai dekat tangan, dia punya look begini. Ada nampak tak ketebalan dia berbanding Kak Echa pakai? Okay, so untuk bangle ini sekitar 52.34 gram.
52.34 gram dengan harganya RM38,078 bersaiz S. Bersaiz S. Hari kita kongsikan koleksi yang lebar-lebar dengan anda ya. Untuk Stella seterusnya dengan dua kombinasi warna, yang ini dia guna slide lock macam ni. So nampak penuh lah dekat tangan dengan safety lock kiri dan kanan. Dua kombinasi warna bersaiz L, sekitar berat 55.58 gram. 55.58 gram, RM40,118. Okey, koleksi bangle. So anda berminat 1212 screenshot. Okey, seterusnya dah ada bangle-bangle yang maximalist. Kita carikan anda bangle-bangle di mana anda boleh layer stackingkan dengan koleksi barangan yang anda sedia ada. Okey, tadi ada request nak tengok Cecilia. Cecilia ni ada warna rose yellow white, tapi di tangan saya sekarang available full yellow gold. Full yellow gold bersaiz S. Bersaiz S. Okey, dengan potongan diamond cut yang penuh pada setiap bahagian bangle. Okey, so untuk koleksi ini dengan berat sekitar 16.37 gram. 16.37 gram, RM11,870. RM11,870. Seterusnya, yang ini saya kategorikan dia I think mili, cuma dia high polish. Okey, dia high polish berwarna yellow. 27.46 gram, 27.46 gram, RM20,135 bersaiz L. Bersaiz L. Okey. So ada dua kekemasan yang berbeza. So kita nak matchingkan dengan apa? Kita boleh juga mix and matchkan dengan satu bangle Stella. Nampak seperti 4 layering. So dia punya kelebaran ketiga ni tak jauh beza sangat. So anda boleh pakai untuk stackingkan dia ya. So untuk bangle Stella full yellow ni 19.69 gram, 19.69 gram, RM14,227. RM14,227 bersaiz M. Bersaiz M. Okey, hai Kak Echa, nak tengok rantai leher maximalist design baru please, Oro Italia ataupun Gold 916. Bajet 10k ada design apa ya yang boleh kita dapat? Hayati, anda datang ke bilik pameran, anda tahu lah apa yang anda akan dapat. So anda kena datang sebab kita apa yang anda ingat, nak cincin ke, nak rantai ke, nak bangle ke. Okey, so memang anda akan dapat bawa pulang barangan yang bernilai RM10,000 yang anda sebutkan tadi tu ya. Okey, seterusnya dah ada 3-4 okey, design berbeza. Kita nak beralih kepada design seterusnya di mana boleh juga anda padankan Oro Italia Kak Echa. Nadia, untuk Oro Italia maximalist selalunya kita ada grande collection. Okay, yang the latest one yang dua layer sama ada white ataupun yellow ataupun ada tassel. Yang mana satu? Okay, sebab maximalist ni sebenarnya dia more tu pada size yang lebih besar. Yang itu bagi Kak Echa adalah medium size. Okay, so ini adalah salah satu bangle juga di mana anda boleh padankan. Okay, anda nampak dia punya seperti anyaman yang sangat rapi orang kata. Okay, so ini adalah koleksi Oro Italia 15.53 gram. 15.53 gram, RM11,248. RM11,248 bersaiz S. Nak dua layer Kak? Okay, ada tak koleksi rantai terbaru yang dua layer tu? Okay, cuba dapatkan ya sebentar Nadia ya. Okay, seterusnya. Wah, banyak tunjuk bangle hari ni. Ada yang bertanya juga, Kak Echa nak bangle yang cover white gold 52 gram. Available sekarang dekat Habib KLE Small. Okay, 52.01 gram. Yang ini size M dekat tangan saya. Bersaiz M, RM37,269. Okay, bila dah ada ni, jom kita padankan dengan anak kita. Kalau ada anak perempuan, nak padankan dengan cover bangle juga berwarna putih, emas 916, bersaiz M untuk kanak-kanak, 13.97 gram. 13.97 gram, RM10,083. Sedikit minimalist, masih lagi dalam cover collection untuk children ataupun untuk kanak-kanak. 7.67 gram, bersaiz M, RM5,541. RM5,541. Nak tengok rantai tangan yang bukan jenis bangle boleh. Rantai tangan is rantai tangan, bangle is bangle. Mana satu Hayati? Cover S yellow and white 48 gram ada. Cover S yellow dan white. Maksudnya full white dengan full yellow 48 gram setiap satu. 48 gram ya. Okay, Cah yang Sarah. Oh, okay boleh. Ini dia. Dua layer tak ada. Oh maaf, dekat Habib KLE Small untuk rantai yang dah request yang dua layer tu
tidak ada di sini. Keca cuma ada grande chain sahaja. Okey, ini dia untuk art koleksi bangle 916. Okey, nampak potongan diamond cut tu, ada beberapa jenis potongan diamond cut. Dari jauh dah nampak shining dia, berbentuk oval. 44.09 gram. 44.09 gram, ini bersaiz L. Bersaiz L, sebentar Keca tak dapat harga lagi. Sebentar Keca dapatkan harga untuk anda. Sebentar sahaja. Okey, sambil-sambil tu kita kongsikan koleksi rantai. Koleksi rantai grande, yang ini antara yang solid yang sekarang berada dengan berat sekitar 59 gram. 59 gram, koleksi grande ada dua bentuk beads, okey, dengan saiz yang berbeza juga. RM42,538, 3 kombinasi warna. Ini dengan saiz kepanjangan 80 cm. 80 cm, combine white and yellow gold. Oh, nak combine white and yellow, okey. Kan 48 gram. Boleh. Ya, white dengan yellow ni ke? Okey, sebentar Keca dapat harga ya untuk anda. Sebentar. Okey, hari ni emas lepas potongan RM12 per gram RM688, manakala 906 untuk trade in dan trade cash RM550 per gram. Okey, kita beralih kepada koleksi rantai tangan. Rantai tangan hari ni saya ada 3 layer. 3 layer warna rose, yellow dan juga white. Rose, yellow dan juga white. Lepas tu dia guna slide punya clip. Okey, dan juga terdapat kiri kanan dia punya safety lock. Okey, so untuk rantai tangan 916 ni panjang 18.5 cm. Harganya RM27,827. 27,827, 38.04 gram. 38.04 gram. Hari ni ada bazar Ramadan lagi tak yang charm and beads 238? Tak ada. Sampai semalam je tak silap Keca. Yang last kali design yang ada enamel LOVE. Betul tak? Okey. So kita kongsikan bangle ni tadi. Minta maaf. Yang menanti harga RM32,463. Yang ini kan memang cantik tau. Lepas tu tepi-tepi dia tu pula dia berdesign. Okey. So kalau kita gayakan ni, macam ni look ni. RM32,463, saiz L dekat tangan Keca, seberat 44.09 gram. 44.09 gram. Nak tahu cover boleh. Ada bangle baby baru kongsikan Rose. Sebentar ya Rose, nanti Keca kongsi semula ya. Okey, kita pergi kepada cover yang request tadi dalam 48. Saya turun sikit je, 47.87 gram. Okey, yang ini adalah bersaiz S. Yang ini adalah request white dan juga yellow. Ini full diamond cut. Okey, full diamond cut. So untuk cover, kalau dah ada yang ni, padankan. Okey, tak jauh beza pun dia punya saiz kelebaran. Okey, so yang anda request memang saiz yang anda nak. Sekarang ni dengan berat 47.87 gram, RM34,305. RM34,305 bersaiz S. Rantai tangan bajet 10K. Ada? RM9,000. Okey, saya kongsikan Okey, ni di antara lah. Sebabnya Keca ambil rantai tangan banyak sebenarnya. Ni sama design dengan rantai Keca pakai ya. Okey, gold 916. Okey, ini design dia. Okey, depan belakang ada potongan diamond cut high polish. Okey, design dia design penuh. Okey, untuk yang ini harga dia adalah sekitar RM8,357, 11.45 gram. Manakala yang ini panjang 18 cm, lingkungan dalam harga RM9,351, 12.65 gram. Okey, boleh tak untuk Hayati? Sebenarnya Hayati pelbagai lagi koleksi yang didapatkan dalam 10,000 sebenarnya. Silap boleh bawa balik 2 utas rantai tangan. Depends pada design dan juga berat. So Keca minta kalau boleh anda terus berkunjung ke bilik pameran berdekatan dengan sekali potongan harga RM12 per gram. Keca, cincin Keca pakai tu berapa? Saya pakai cincin 2. Yang ni ke? Yang ini ke? Ada tak yang request saya nak tengok barang saya? Tak ada kan? Ini saja kan? Okay, kalau yang Keca pakai ni, harga dia adalah 3. Bukan 3. Betul. RM3,005. RM3,005. Saiz adalah saiz 12, 4.14 gram. 4.14 gram. Ji,
1 gram berapa? 916. Bukan lagi satu. Boleh sebentar. Emas 916 harga pasaran RM700 per gram. So potongan RM12 per gram di semua bilik pameran Habib, RM688 per gram. Dan trade in 916 sama ada tukar barang lama kepada barang baru ataupun nak dapatkan dalam bentuk cash. Hari ini untuk 916 RM550 per gram. Dapat jam tak Kak Echa beli atas 10k? Ada lagi tak untuk jam? Sebentar ya. Okey, ini adalah untuk Stella, ada 2 warna, rose dan juga white. Maksudnya rose dan juga yellow, adjustable, 4 layering. RM5,363. Yang saya pakai ni adalah bersaiz 10, 7.39 gram. Okey, seterusnya nak kongsikan apa lagi dengan anda? Nak kongsikan cincin lah. Tadi bangle macam dah banyak sangat saya kongsi dengan anda kan. Kita kongsikan cincin untuk anda. Okey, masing-masing dah tak. Okey, sebenarnya masih ada puasa kan, maafkan Kak Echa. Tetapi ada orang kata bilik memang tentu saja di mana masih ada stok. Masyarakat KLIS ni dah kehabisan stok untuk jam. Asal kita beritahu anda kan, jam tu selagi stok masih ada sahaja. Itu pun untuk pembelian RM12,000 ke atas baru dapat jam katanya. Okey, kalau RM10,000 ke atas 10 tak sampai 12. Kita akan dapatkan satu bag untuk anda lah. Kita punya felt bag yang berwarna pink ni. Macam tu. Okey, still cincin. Go 916 kat Kak tengok dulu. Okey, perbezaan dia bukan saja pada warna, malah pada kelebaran. Okey, yang ini memang trend sekarang lah. Yang see-through. Okey, dia nampak maximalist, size dia lebih besar kan. Okey, yang ini 2 kombinasi warna. Dengan berat 3.38 gram kan. 3.38 gram anda boleh dapat cincin selebar ini di bilik pameran Habib. Okay, so dengan dome dia lagi, ketinggian dia lagi. Okay, so yang ini berwarna white yellow. Kalau yang full yellow pula, dia lebih lebar. Yang ini size 16 kat tangan saya. Nampak tak perbezaan kelebaran dia? 3.83 gram. RM2,791. Yang berat 3.83. Yang ada warna white 3.38 gram, RM2,493. Okay, so ini koleksi cincin. Anda boleh screenshot. Kita nak terus kepada koleksi yang lain. Yang seterusnya kita ambil yang konsep-konsep. Kita kata sekarang bila raya ni kan nak nampak orang kata dome, nampak lebih besar kan. Okay, ini dia Oroitala 916. Saya sukakan finishing dia. Dia ada satin finish dekat bahagian electroplating white. Satin finish bila dia combine dengan high polish, also ada diamond cut. So dia ada 3 kombinasi finishing dekat satu cincin. Dia punya look berbeza. Okay, so ini cincin Oroitala 916 size 13, RM5,876. RM5,876, 7.04 gram. 7.04 gram. Okey, yang meminati koleksi-koleksi yang nampak dome tinggi macam ni, anda kena berkunjung ke bilik pameran. Sebab kalau tunggu-tunggu takut nanti kehabisan saiz. Okey. Review bangle mili. Ini saya ada satu Sally. Okey, saya ada satu. Okey. So satu lagi mili. Ini dia. Okey, sebentar. Okey, sini ada 2 cincin. Seterusnya kita balik kepada cincin yang di mana daripada koleksi Oroitala. Boleh sebentar ya Rose? Sebentar. Tapi yang Kak Echa ambil ni Rose, sebenarnya dia ada warna white, warna rose, tapi warna yellow. Tapi hari ni untuk bangle baby, Kak Echa ambil 3 dia adalah warna white. Boleh tak? Ke anda nak tengok semua koleksi bangle baby? Kak Echa angkat tray je. Boleh? Sebab kalau saya dah kira satu, mungkin live Kak Echa habis pukul 2 nanti. Okay. So, ini koleksi Oroitala 916, size 16. 6.8 gram. Kawan saya cari necklace halus untuk lelaki dan mesti ada design sesuai. Ada sini. Okey, ada sebenarnya. Tapi koleksi rantai tu memang Kak Echa tak bawa hari ni. Saya tak bawa kan sebab dia ada dekat sana. So dalam bentuk 916 yang panjang 43 cm, 45 cm. So nak cari gold 916 ada Oroitala, ada nak ada polo chain, saus semuanya ada. Okey. Emas hari ni berapa? Emas hari ni untuk 916 harga pasaran RM700 per gram. Potongan RM12 per gram. So bermaksud RM688 per gram. Dan juga trade in hari ini untuk 916 dan juga trade cash RM550 per gram. Boleh. Okey, saya tolong jawab harga emas RM700. Oh, terima kasih Ji. Okey, seterusnya yang bertanyakan untuk mili tadi. Mili bangle ada warna rose, yellow dan juga white. Tapi available kat Kak Echa warna yellow sahaja. Okey, 16.37 gram. 16.37 gram bersaiz S.
RM11,870. Okey, untuk bangle memang nampak tak? Banyak sebenarnya. So anda boleh dapatkan nak macam Vasano ada. Okey, nak yang macam Stella pun ada. So memang ada pelbagai. So ada size S dan juga M. Okey, yang ini Kak Echa boleh dapatkan harga lagi. Saya cuma dah dapatkan harga yang full white tadi. Kalau jual emas untuk cash berapa? Emas apa tu? Untuk emas apa tu, J? Okey, kita kongsikan ni untuk bangle baby ada size S dan juga M. Emas 916 koleksi Oro Italia 916, 7.67 gram, RM5,541. Seterusnya, yang ini juga untuk kanak-kanak ataupun untuk children, 6.39 gram, RM4,656. Kavo untuk baby ataupun kanak-kanak 13.97 gram, RM10,083. Okey. Bangle, okey ni dia. Saya yang ni ke? Saya ada available warna white je. Sebenarnya dekat depan tu ada lagi berbagai kelebaran. Yang high polish ada, yang berat 60 gram ada 40 gram. Tapi saya hanya dapat satu je saja hari ni. Tapi saya kongsikan juga untuk Sally, seberat 20 gram. Dia ni adalah seberat 20 gram, size S dekat tangan saya sekarang. 14,551. 14,551. So nak stackingkan dengan apa? Yang warna putih juga ke? Kak Echa stackingkan dengan cover. Okay, saya stackingkan dengan cover warna putih. Bangle ni ada spring ke? Tak ada. Tidak ada. Okay, anda jangan tarik-tarik tau. Takut nanti dia memeri. Kak Echa je boleh tunjuk dekat anda. Tidak ada apa-apa support ataupun spring ataupun apa berbenang emas kat dalam tu untuk dapatkan macam ni. Okay. Pendant sis pakai tu berapa? Pendant Kak Echa pakai ni Zana. Emas 916, harga dia RM14,632. Okey, tidak termasuk rantai ya. RM14,632, seberat 20.06 gram. 20.06 gram. Wah, banyak design size S. Showroom mana Kak Echa? Sekarang Kak Echa berada di Habib KL Ismall. Habib KL Ismall. Yang berdekatan boleh terus datang kemari. Ini juga size S. Untuk bangle. Okey, untuk bangle ada dua kombinasi warna. Sudah ada macam beads dekat bahagian kiri kanan. Okey, sudah macam V ya. So untuk bangle bernilai RM11,694 ni sekitar 16.25 gram. 16.25 gram. Cincin Kak Echa tu lawa love. Yang mana satu Aliza? Tangan kanan, tangan kiri. Pendant ada tak lagi? Pendant ada yang lain tak design? Ada? Saya ada dua design, satu design sama berlainan saiz. Untuk ibu, ini macam kata cap ibu dan anak lah. Okey. Emas 916. Yang tu potongan diamond cut Dome, ada nampak kelebaran dia? Depan belakang. Depan belakang. Kanan. Okey, sekejap ya Aliza. Okey, so ni untuk Aida. Okey, sebentuk pendant berdesign heart shape see-through. Boleh nampak ketebalan dia. Depan belakang terdapat potongan diamond cut dengan dua kombinasi warna. RM9,641. RM9,641, 12.95 gram. Manakala yang medium size, sebenarnya ada 3 size tau. Yang ni yang paling besar, okey, L, M. Yang untuk M ni sekitar berat dia 5.71 gram, RM4,348. Okey, so yang besar ni harga dia RM9,641 untuk rose. Okey, 12.95 gram. 1212 screenshot. Okey, cincin di tangan kanan saya adalah sebentuk cincin emas 916. So kita tengok detailing dia. Sekarang orang kata trend barangan yang see-through macam ni dengan potongan diamond cut bahagian dalam. Bunga dekat atas ni timbul. Okey, so untuk cincin bersaiz 12 yang Kak Echa pakai sekarang ni, dia sekitar harga RM3,005. RM3,005, 4.14 gram. 4.14 gram. Ada design lain, rose. Untuk pendant saya banyak juga. Anda nak yang berdangling, anda yang nak rantai dengan pendant. Cumanya Kak Echa tak dapat nak kongsikan semua koleksi untuk anda sebab saya hanya tinggal beberapa minit sahaja untuk anda kan. Okey. Sebenarnya hari raya bagi mereka yang berhijab ataupun tidak nak dapatkan kerongsang ataupun butang baju. Okey, dalam emas 916. Design bunga. Okay, so dekat bahagian belakang pin juga adalah emas 916. So keseluruhan adalah berwarna yellow high polish. Berwarna yellow high polish, 3.96 gram.
3.96 gram. Saya tak dapat lagi harga. Sebentar saya dapatkan untuk anda. Okay, Kak Echa nak tunjuk dekat anda pin dia. Okay, so ni pin dia. So kalau anda pakai, kita nak tengok dia punya size. Selalunya kalau yang berhijab jangan letak dekat sini kan. Macam ni. Nampak tak size dia? Okay, so untuk berat sekitar 3 gram lebih ni, 3 gram lebih ni harganya adalah yang bulat. Okay, yang bulat. Okay, Kak Echa mungkin boleh tunjuk di Instagram, di Facebook nanti, boleh tak? RM3,212. RM3,212. Okey, sebab tak dapat nak kongsikan semua Ros. Untuk yang bulat pun ada juga. Okey, untuk satu warna, dua warna. Kalau nanti berkesempatan, nanti macam tadi lah, ambil je tray tu, tunjuk dekat anda, anda screenshot, lepas tu terus berhubung dengan konsultan bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Trade-in berapa ini Kak Echa? Okey, bagi mereka baru bersama Kak Echa minta maaf kalau saya terlepas baca komen anda. Saya kongsikan harga emas sekali lagi untuk anda. Harga emas 999, harga pasaran RM750 per gram. Untuk 916, harga pasaran RM700 per gram. So Habib berikan potongan RM12 per gram kepada dua-dua jenis mutu emas ni di semua bilik pameran Habib. Bermaksud emas 999 hari ini RM738, emas 916 RM688. Untuk trade-in dan juga trade cash, harga yang sama ada nak bawa pulangan ruang tunai ataupun tukar kepada barangan baru. Untuk emas 999 hari ini RM600 per gram. Untuk emas 916 hari ini RM550 per gram. So pelbagai lagi koleksi Kak Echa nak kongsi dengan anda. Tetapi biasalah masa mencemburui saya akan kongsikan sebentar sahaja lagi dengan anda dalam jam 1 tengah hari di Facebook Habib dengan pelbagai koleksi yang anda request. So kita akan jumpa pada live sebentar nanti. Jumpa lagi, bye.